Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi di channel saya Azman Raza. Video kali ini merupakan perjalanan saya daripada guest house ke Disney Sea, Tokyo, Jepun. Ini merupakan laluan harian saya daripada guest house ke stesen kereta api. Tapi kali ini kami akan menggunakan transportation bus. Kami dah merasa naik kereta api, kereta, dan hari ini kita nak cuba bas pula. Kami menaiki bas jam 8 pagi. Kami bernasib baik kerana dapat tempat duduk. Memandangkan bas ni ialah bukan bas ekspres, jadi bas ni akan berhenti setiap stesen. Perjalanan akan menjadi panjang lah. Biasalah kalau kita guna transportation public ni, contohnya bas, dan dianya berada di jalan raya, sudah tentu kesesakan jalan lalu lintas ni tak dapat dielakkan. Nasib baik hari ini cuaca baik, cerah dan tidak hujan. Sekarang ni sampai di stesen bus stand di Disneyland. Penumpang yang nak ke Disneyland turun kat sini. Sebelah dia ialah Disney Sea. Yang tinggal dalam bas ni semua penumpang nak menuju ke Disney Sea. Ramai juga Kalau masuk lah. Pagi tadi ya. Kami sampai di Disney Sea jam 9 pagi. Lepas tu kena jalan lagi lebih kurang 100 ke 200 meter nak sampai ke tempat security check. Sebelum ke security check tu kami singgah tengok dekat board, notice board, nak tengok apa map untuk Disney Sea. Oh, kita kat mana sekarang? Oh, situ. Masuk dalam tu. Masuk dalam plaza ni. Macam prayer room dia ada kat atas sini. Oh. Tapi tak jadi. Lepas tu kami teruskan perjalanan ke security. Tapi hari ni tak nampak orang kerana ni luar lapang ni kan, tak ramai. Sebabnya ialah kami datang lambat. Orang-orang lain semua dah masuk awal dah. Dah pukul 8 dah masuk dah. Ini ialah counter security Dia check barang-barang dalam beg kita. Kalau dia syak lah. Dan tengok barang-barang makanan tak boleh dibawa masuk. Dan juga barang-barang yang berbahaya lah. Saya dan anak-anak saya lepas tak dicek. Tapi isteri saya kena tahan. Dia buka beg dan dia cek barang-barang. Tapi kalau dia nampak pun yang makanan simple-simple, dia tak ambil pun.
check tu, kami proceed pergi ke gate tiket gate tiket ni dia kena pakai elektronik tiket dia akan scan kitanya tiket dalam handphone kita. Lepas saja gate tiket tadi tu, aku terpandang replika bumi terpegun aku tengok. Cantik betul lah. Dataran kat sini dia panggil Disney Sea Plaza. Dekat sini ramai betul orang ambil gambar dan juga video untuk kenangan. Orang Jepun ni memang pandai lah dia buat tarikan Bila kita masuk je, kita punya first impression tu mana kita nampak tu, kita dah betul-betul dah minat nak explore lagi. Lama juga kami kat sini ambil gambar dan juga ambil video untuk kenangan. Kau bayangkanlah, ini baru satu tempat belum masuk lagi tempat-tempat lain kat theme park dia. Itu pun dah makan masa. Jadi kau boleh bayangkan dah nak explore satu kawasan Disney sini dalam masa satu hari, nak main game sekali memang tak cukup. So kami ambil decision untuk explore je lah. Kalau mana yang dapat main, kita main. Ini exit apa orang? Kalau kau orang berada kat sini dia punya vibe ataupun semangat kau tu dah lain tu. Wah tu seronok, rasa seronok, happy. Aku pernah datang sekali di Disneyland di Disneyland tahun 2002 masa tu kat Disneyland. Seronok juga Disneyland tu, itu karakter untuk budak-budak lah. Tapi kalau Disney sini more adventurous lah. Itu dulu lah. Mungkin sekarang ni Disneyland lebih bagus kot. Karakter kartun Chipmunk iaitu Chip and Dale pun ada. Nampak tu Goofy pun ada. So banyak karakter-karakter kartun kat sini Kau nak ambil gambar? Donald Duck. Donald Duck ni ramai juga peminat dia. Dan kita orang pun cadang nak bergambar dengan dia. Setiap maskot tu ada bodyguard dia, ada orang jaga. So kalau nak bergambar dia akan susunkan lah. So queue
Donald Duck dengan Daisy Duck. Mickey Mouse lagi ramai orang nak apa ni, beratur panjang untuk nak bergambar. Kau nampak tu queue dia daripada apa Mickey Mouse tu. Dia tengah beratur ni untuk turn nak ambil bergambar. Berang panjang apa berekor. Okay, sekarang ni kami bergerak ke pintu masuk ke theme park Dalam tu ada theme park dia. Ni entrance dia ke theme park. Background ni gunung berapi tu ialah under theme park Mysterious Island. Ni cerita apa? Tapi depan Mysterious Island gunung berapi tu ialah Mediterranean Harbour. Depan dia ada harbour tu, pelabuhan. Kalau kita pergi dekat kita akan nampak lah lautan depan tu ada pelabuhan. Kita jalan ikut kanan. Dekat sini view dia memang cantik. Tapi kami tak adalah nak pergi dekat dengan air dia. Sini kami round pusing, tengok-tengok pemandangan dia, snap gambar, snap video. Lepas tu jalan terus. Sebab ada banyak lagi tempat yang kami patut pergi lagi. Dia campur lah, sebab tu dia tak kata tak boleh makan ni. Karakter-karakter kartun banyak merayau kat sini, area-area ni lah, dekat Mediterranean Harbour ni. So ramai orang bergambar sebab cantik karakter tu. Sebenarnya kami ni tak ada panduan, tak ada map kat tangan. So apa yang kami buat, kami redah je lah, ikut arus orang pergi jalan ketikuk je. Kawasan ni masih lagi under Mediterranean Harbour. Ada rumah-rumah dia dekat harbour tu, ada rumah-rumah kan. So dia buat exactly lah, super macam kat mana dah contoh yang dia ambil. Boleh.
Semua tempat queue-nya panjang. Tak kisahlah sama ada kita nak main kat theme park ataupun nak pergi makan, queue dia kena queue juga. Ni salah satu queue lagi yang saya pun tak sanggup nak queue. Mungkin ambil sejam 2 jam pun boleh dapat main pun. Ini semua nak main game tau. Lepas tu dia queue. Oleh kerana queue-nya panjang sangat, kami ambil keputusan untuk pergi ke tempat lain. Kami nak pergi ke Mysterious Island pula. Tengok sana ramai sekejap. Masuk siap. Okey, dah tiba dah kawasan theme park Mysterious Island. Dekat sini pun queue dia pun panjang juga. Orang beratur nak naik submarine. Submarine tu dia berbentuk gondola yang akan membawa kita menerokai di dalam dasar laut. So quite interesting lah. Tapi kerana ramai sangat, so kami batalkan saja. Oleh kerana queue-nya panjang, kami ambil keputusan untuk bergerak ke tempat lain. Mungkin tempat lain tak ramai orang kan. So kami terus menuju ke Mermaid Lagoon. Sekarang ni kami sedang berada di kawasan Mermaid Lagoon. Pergi mermaid lah, mermaid lah. Luaran kawasan Mermaid Zone ni memang cantik, colourful.
Dalam kawasan Mermaid Lagoon ni memang gelap sikit lah, sebab dia masuk dalam macam dalam gua dalam tu. Dekat sini queue dia tak panjang, tak ramai pun mungkin orang ramai tak minat pun, minat yang adventurous je. Kat sini kita orang cuma explore aja, sebab orang semua tak minat nak main. Kita ni macam kanak-kanak punya lah. Ya. Tempat ni cantik, warna-warni, bercahaya, sesuai untuk anak-anak lah, budak-budak kecil. Ni nak main tu. Semua tak berminat nak main, so kami round-round saja dalam ni. Lepas tu terus keluar pergi ke tempat lain pula. Ini pula Arabian Coast Theme Park. Kat depan tu bentuk macam masjid. Arabian Coast ni dibina berdasarkan daripada cerita 1001 Arabian Night. Dia juga boleh dikonsider sebagai Aladdin Land lah kat sini. So karakter-karakter Sinbad semua ada kat sini lah. Ini salah satu karakter monyet yang bersama Sinbad. Kat sini kami rehat sekejap setelah penat berjalan. Ada banyak lagi tempat yang kami patut teroka hari ni.
Okey, setelah lama kat sini, kami pun beredar daripada kawasan ni. Kami nak pergi ke Lost River Delta, tempat-tempat macam contohnya Indiana Zone punya lah tempat. Sebelah kanan tu masih lagi ada Arabian Coast punya bangunan. So kami menuju ke Lost River Delta. Kat depan tu ada dua simpang, ke kiri ke Lost River Delta, ke kanan ke Fantasy Spring. Tadi kami ambil decision pergi ke Lost River Delta dulu. Theme Park Lost River Delta ni sama dengan tema dia dengan Indiana Jones. Dan kat sini ada roller coaster, agak ekstrim juga, laju. So untuk orang yang suka ekstrimnya bolehlah datang ke Indiana Jones ni. Nak naik roller coaster ni dia punya queue sangat panjang. Nampak gambar dia, Indiana Jones ke? Kan? Indiana Jones ke bukan? Oh, tu dia. Ha? Nak beli makanan pun dia punya queue pun panjang juga. Cookhouse Lost River, beli makanan lah. Apa nak lalu? Itu Indiana Jones. Mana? Nak tahu gear. Ni nak tengok souvenir. Nak? Jom. Tengok souvenir. Oh, gambar api pun ada. Teringin juga nak main Indiana Jones Adventure, tapi tengok belakang tu ramai sangat, tak jadi tu. Rehat lagi ya, detail lah. Luas tempat ni. Dia ambil kita ambil dia. Ini theme park Port Discovery ya. Sini ada Marine Life Institute. Kat sini kalau nak masuk dalam tu memang queue panjang. Semuanya panjang lah, nak main dekat air pun panjang, nak masuk dalam pun panjang, tengok show dia panjang, nak ride dalam tu panjang, boat dia, semuanya panjang. So kami dapat jalan-jalan kat luar je lah. Kat dalam memang tak boleh masuk lah. Sebab kami pun masa terhad nak kejar masa.
keras tak dapat main. Lepak je. So, destinasi seterusnya kami pergi ke American Waterfront. Apa nama cerita tu? Kami berlepak dekat sebelah rumah api. Naik boat besar boleh tak? Boleh naik. Naik. 144. Apa tu? 144. Bang makan kek koktel tadi. Ni apa pula ni? Ni buat makan juga. Ini buat pengajaran untuk kami. Next time kalau ada rezeki dah, kami datang lagi, mungkin kami akan datang awal lagi sama-sama. Saya dapat info, ada orang kata lah, ada orang dia sanggup berkemah di depan entrance Disney Sea ataupun Disneyland untuk nak masuk awal, nak main game yang ditarget lah. Kat sini kita merasai lah, contoh macam kita berada dekat America Waterfront, tetapi tak tahulah zaman bila punya bangunan ni. Masuk nak cari souvenir ataupun cenderhati untuk dibawa balik. Gelap lah pakai spek. Habis pusing dah sekali, kami datang balik ke Mediterranean Harbour. So kat sini kami lepak nak pergi minum jap, haus dan letih punya. Kat sini kami rehat, rehat-rehatkan kaki sambil minum. Ja. Mama. Okay. Dah waktu senja dah. Nampak tu kekuningan apa? Dah masuk maghrib dah.
video ni. Tak sah. Tak sah. Ada dari tadi duk tengok video ni sampai apa sekali. Ya, Aisyah. Kami ada bawa nasi biryani dari Gotemba semalamnya. Oi, tak boleh lah. Nak makan kat sini kat luar ni bukan macam makan kat Malaysia ni. Makan sini pun sejuk. Nak gigit, tangan gigit lah. Makan kat mana Cik Azman? Saya makan kat Tokyo Disney Sea. Jauh tu. Sejuk tu. Tapi makan apa tu Cik Azman? Saya makan nasi biryani dekat Tokyo Disney. Nasi biryani. Nasi biryani sejuk ke panas tu? Nasi biryani sejuk ke panas? Biryani sejuk. Tiga ni nak makan. Nak makan tinggi. Air sejuk. Air panas jadi sejuk. Tapi kalau saya dah sangat lah, elok pergi Disneyland lah, compare kat Disney. Disney tak banyak ni lah karakter. Disney lagi bagus. Okey dah, tutup. Kat sini dia ada surau tau, iaitu praying room lah. Dia tak panggil praying room, dia panggil silent room. Tapi kedudukannya dekat dua pintu masuk. Sikit je kita kena tanya dia, cakap silent room, dia tahu mana untuk sembahyang lah, solat. Nak buat trademark tak jadi, kaki sakit. Nah, saya ambil abah lah, saya ambil lah. Abah. Masa kat luar ni baru kami teringat kami terlepas satu tempat, satu tema theme park, iaitu Fantasy Spring dekat Peter Pan tu. Itu tempat baru buka 6 bulan tu. Aduh, termiss pula. Tapi kami pun sebenarnya dah tak ada masa dah, tak sempat. Satu hari ni pun baru explore luar, tak main game. Itu pun dah malam dah. Bah. Ini dah Disney Sea. Tempat lain tak ada. Kat tong sampah ni. Tak kisah, janji ada Disney Sea, Tokyo. So compare dengan tempat lain, rasanya Disneyland lagi bagus pada Disney Sea ni. Sebab Disney Sea ni tak banyak benda, karakter pun tak banyak. Tapi mainan tak sempat nak main lah, sebab dia punya queue panjang, terlalu panjang. So kalau you dapat datang sini, kena ada satu hari dekat Disneyland, satu hari dekat Disney Sea, sebab dia sebelah-sebelah. Okay, see you. Rupanya waktu malam lagi ramai orang datang, sebab ada show malam. Dia orang kata lagi cantik, lagi menarik. Tapi kami tak ada masa, takut transportation tak ada. So kami kena balik lah. Macam biasalah, datang dengan bas, balik pun kami balik dengan bas juga.
Sehari suntuk kami berada dekat Disney Sea daripada pukul 9 sampai pukul 5-6 dah rasa saya. Dah gelap dah. Saya harap info ni sangat berguna pada anda semua yang nak datang ke Disney Sea. Be prepared. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi next video.